Saya Ustazah Rashidah Minti Syahran daripada IPGM Kampus Tun Husin On Batu Pahat merupakan Ketua Kumpulan Inovasi Tajwid Musallas Digital yang dianggotai oleh Ustazah Bidayana, Dr. Zuraidah, Dr. Ruhayati dan juga Ustazah Asman Nabiha. Daripada refleksi pengajaran kami yang lalu, mendapati bahawa masih ramai lagi daripada kalangan murid yang tidak dapat mengenal pasti hukum nun mati dengan baik. Lalu kami telah menghasilkan satu idea iaitu inovasi tajwid musallas digital secara praktikal untuk membantu murid mengenal pasti hukum nun mati dengan baik. Inovasi ini mudah digunakan dan ianya dapat membezakan hukum nun mati dengan baik serta murid dapat menulis hukum tersebut dengan betul. Dan inovasi ini juga merupakan inovasi yang mudah dibawa dengan saiznya yang sangat ringan dan kos yang sangat rendah serta mampu dimiliki oleh semua golongan masyarakat. Dengan menggunakan tajwid musallas, murid hanya perlu mengingat perkataan bawa lari menu di mana selepas huruf nun, murid akan melihat apakah huruf yang ada. Contohnya, pada perkataan min rabbihim, murid akan melihat huruf nun selepas ni adalah huruf ra, bermakna dia menjadi huruf idgham bila gunnah, dan selepas huruf nun ini adalah huruf ya, maka dia menjadi hukum idgham ma'al gunnah. Dan sekiranya tidak ada hukum ataupun huruf atau perkataan bawa lari menu dan ada nun bertanda mati, ia menjadi hukum izhar. Dan sekiranya selepas huruf nun bertanda mati tidak ada perkataan bawa lari menu atau tidak ada nun bertanda mati, maka ia akan menjadi ikhfa hakiki. Begitulah proses seterusnya sehinggalah tajwid musallas digital ini disiapkan kepada semua pelajar dalam kumpulan. Aplikasi digital ini digunakan setelah murid berjaya menjawab pada papan tajwid musallas dan ianya digunakan untuk mengukuhkan kefahaman murid-murid di dalam penguasaan tajwid. Contohnya soalan 1, murid-murid akan memberikan jawapan nun bertemu dengan huruf qaf iaitu tidak ada perkataan bawa lari menu, maka dia menjadi hukum ikhfa hakiki. Begitulah proses seterusnya sehinggalah pelajar dapat menjawab semua soalan-soalan. Inovasi tajwid musallas digital ini adalah merupakan inovasi yang terbaik di mana memberi impak dapat membantu murid sederhana dan lemah. Kelebihan inovasi tajwid musallas digital ini dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang sangat aktif dan ianya juga merupakan salah satu bahan didik hibur yang selari dengan PAK 21. Bahkan ianya merupakan bahan interaktif yang mewujud dan juga interaktif selari dengan kehendak KPM ke arah dasar pendigitalan negara. Bahkan inovasi tajwid musallas digital ini juga telah disebarluaskan di seluruh peringkat sekolah rendah, sekolah menengah dan institut pengajian tinggi dan juga guru-guru Al-Quran khususnya di daerah Batu Pahat.